kadang-kadang ketawakan orang tu tak baik. Ya, betul lah. Dia okey macam okey rekod, lepas tu tak jadi videonya, tak jadi tanggal seluar. Jangan post. Jangan di-post. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana review ini. Welcome back to my channel Taufik ID React. So hari ni aku nak react. Aku macam biasa, aku baru lepas je baik daripada sakit tekak batuk. Aku lama tak buat video channel mukbang aku. Sama lama aku tak buat sebab tak sihat. Lepas tu sambung pula dengan raya. So dah lama tak buat, seminggu lebih dah tak buat. So hari ni aku nak react apa yang best dekat media sosial. By the way, korang boleh tekan button subscribe atau button like dulu sebelum tengok video ni ataupun korang. Lepas tu korang boleh tag aku dekat mana-mana video yang best dekat media sosial lah. Instagram, TikTok, Facebook pun boleh tag aku video-video mana yang best untuk di react. Video kelakar boleh, video sedih boleh. Okay, jom kita tengok apa yang best. Boleh. Oh. Video pertama dah macam ni. Dia okey macam okey rekod, lepas tu tak jadi videonya, tak jadi tanggal seluar. Jangan post. Jangan di-post. Yang kau post apa hal? Untung pakai sempak. Kalau tak pakai, dah nampak dah. Kok sempaknya utuh. Kok seluar dalamnya okey. Patutnya ada lubang-lubang. Komen pun. Apa ni? Pagi. Semangat ya untuk hari ni. Lain kali gak usah ngirim pak foto. Lain kali tak payah nak send gambar. Penat nak padam. Kenapa kau pukul betul-betul bang? Orang buat video je. Dia jauh sikit. Okay. Kau. So, yang viral dia punya POV video belakang dia. Video yang rakam tu entah ke mana. Handphone je dah berkecai dah rasanya. Pacarmu ganteng. Bisa cabut singgung tidak? Tidak. Lemah nih lihat. Ini cabut. Kalau setakat handsome tapi tak boleh nak cabut apa singkong apa ubi. Setakat tak boleh nak cabut ubi ya tak payah. Tengok ni abang ni nampak walaupun tak handsome nampak. Cabut. Borang. Cabut. Wah. Pun tak boleh juga. Maaf, kita juga lemah. Maaf, kita juga lemah je. Yang hebat dari mereka adalah berani minta maaf, betul. Berani minta maaf. Jarang lelaki berani minta maaf macam tu. Maaf, kita juga lemah ayat dia. Pegang tai. Tahu kan? Pak, kadang-kadang ketawakan orang tu tak baik. Ya, betul lah. Tengok dapat itu jam tak? Karma kata. Buat. Kau nak main. Betul. Nak main nampak? Macam-macam berat lagi. Tampung kan? Macam-macam berat. Padan. Kadang-kadang ketawakan orang tu tak baik. Kadang-kadang ketawakan orang tu tak baik. Bang, pesan es teh dong. Es teh apa? Emang pilihannya apa aja, Bang? Ada es teh daun, es teh melati, es teh tarik. Es teh tarik aja. Oke, ditunggu. Es teh tarik. Kok tertarik? Loh. Dia macam salah. Tapi betul lah. What? Nak tarik sangat kan? Yang kau pun sanggup-sanggup. Jadi order teh tarik aku, Bang.
Sanggup kejar tu kenapa? Mas, sini bentar deh. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Cobain deh sopnya. Hah? Mesti ada cicak. Cobain deh sopnya. Tak boleh kau cicak. Ada Mas, sopnya nggak enak ya? Enggak, cobain deh sopnya. Kita bisa ganti kok Mas, kalau ada binatang gitu kita bisa ganti yang baru Mas. Enggak, cobain deh sopnya. Oke deh. Sendoknya mana ya Mas? Nah itu dia, sendoknya mana? Itu dia, sendoknya mana? Menyindir dengan halus, menyindir dengan amplas. Padahal tinggal bilang, Mas minta sendoknya. Kalau terus macam gitu, tak kelakar lah. Jadi tak kelakar lah kalau Mas minta sendoknya terus tak kelakar tak? Sampai selesai video aku pada hari ini. Aku minta maaf sebab aku masih lagi, kalau dengar suara aku pun lain. Nak batuk pun tak batuk pun tak lepas lah, tak lepas. Sampai selesai video aku pada hari ini. So aku macam aku cakap tadi, korang boleh tag aku video-video yang best dekat media sosial. InsyaAllah aku akan aku akan tengoklah video yang korang tag aku kat TikTok, Facebook, Instagram, semua boleh, okay? Saya sampai selesai video aku pada hari ini. Assalamualaikum.